Bukan aja, kau beli buat apa? Bagilah prem-prem sikit. Okey, nak kata lah. Okay, jom try. Mana stiker? Pusing tu kampung. Letih lah apa nak kejar. So, nak motor apa apa? Hai, macam-macam lah kau ni. Aku kena kejar naik motor pula. Hai, Assalamualaikum guys. Welcome back to channel Cemboy Gaban. Okay guys, hari ni Cemboy nak pergi sekolah menaiki basikal dia yang ada exhaust. Yang lepas tu kita buat unboxing, tapi kita post video tu dekat channel Cem Comel. Jadi kalau korang nak tengok pemasangan exhaust basikal Cem, korang boleh pergi tengok dekat channel Cem Comel. Manakah exhaustnya? Ini dia. Nak bunyi tak? Nak dengar bunyi tak? Belanja guys bunyi Cem. Slow, itu baru slow. Itu baru slow. Bawa sikit lah, bawa sikit depan ni. Buat. Kejap lagi kita parking basikal ni dekat sekolah agama. Lepas tu Cem nak pergi naik atas, pergi makan. Balik nanti kita buat konten lagi, Cem. Tengok guys, bunyi dia guys. Oh, ada bunyi exhaust guys. Lawak Cem. Pernah dengar tak bunyi exhaust dia tu? Ha? Tak mic dekat exhaust ni, Bang. Letak mic exhaust? Ha. Okey, Cem kata letak mic kat exhaust. Kita letak mic dekat exhaust Sekejap, tak nampak. Okey guys, jom kita letak mic dekat exhaust bagi orang dengar bunyi dia. Okey, go. 1, 2, go. Bunyi ni. Kau gegar lah Cem. Macam tak kena. Okey, try. Mic dekat situ. Guys, itu baru slow guys. Ini baru betul. Belum merembat lagi. Okey, dah. Jom kita pergi kedai makan. So kita tolak basikal ni, kita pergi dekat sekolah agama, parking. Lepas tu kita pergi kedai, kita pergi makan. Okey, go. Jom kita pergi tolak dia. So balik sekolah nanti mesti Cem batak dengan kawan-kawan dia sebab dia ada exhaust basikal. Bukan exhaust motor, exhaust basikal. Kau dengar tu bunyi exhaust Cem. Cem, makin laju makin kecil lah bunyi dia. Basikal Cem ada bunyi exhaust guys. Bunyi rezek Cem. Bunyi rezek. Makin slow bunyi dia kalau laju. Tak ada kawan-kawan lah Cem nak tengok basikal Cem. Janganlah lalu bawah tu, lalulah jalan raya. Kalau slow bunyi dia kuat. Kita nak buat rezek. Maka kalau lagi kan slow. Iyalah. Okey, alhamdulillah selamat sampai di sekolah agama Felda Sungai Buaya. Boleh tengok kat situ. Mana? Ni, I love SRA Felda Sungai Buaya. Basikal dah parking cantik. Jom kita pergi makan. Cik, macam mana? Okey tak? Ada exhaust? Suka tak? Dah, nanti. Macam mana yang boleh tukar-tukar bunyi? Tukar bunyi? Ada. Ada. Ada? Nanti kita tengok dekat Shopee Bunyi apa? Bunyi apa? Bunyi sekerik. Apa nak bunyi? Bunyi Waisuku. Buat suku pun ada. Waisuku pun ada? Ada Zek yang power pun ada. Sial je. Shush. Motor nanti Yamaha pun ada. motor Yamaha pun ada? Lepas tu kuning dirajau pun ada.
Hai. Okay guys, Cemboy kata kat Shopee ada pelbagai bunyi. Nak Y suku ada RZ, ada Koding Deraja 125Z pun ada. Wallahualam, kita tak pasti. Nanti kita tengok balik. Kalau ada kita beli, kalau tak ada kita pakailah apa yang ada Okey. Okay guys, stay tune guys. Okay guys, sekarang ni Cemboy dah balik sekolah petang. Kita dah nampak dia. Mel, Mel ada permintaan apa tak hari ni? Jalan-jalan je? Okay, Mel nak jalan-jalan. DIY. Wow, pergi DIY. Okay guys, tu guys. Basikal Cemboy ada exhaust guys. Oh, ada exhaust. Oh, cik slide. Cemboy ada exhaust guys. Oh, kalau slow bunyinya slow je. Jalan. Oi, lah apa? Dia kuat lah. Ada kereta lah. Kereta kot. Kan jom. Ya, cepat jam. Kereta. Ada kereta, ada motor, ada van. Kena hati-hati jom. Bye. Oh, macam apa? Betul sekali. Apa ni? Nak rempit. Cemboy kata nak rempit. Oh, Cemboy bangga guys. Ada exhaust. Pet. Mekak je. Oi, laju Kayuh laju. Basikal tak laju. Ada exhaust. Ada exhaust. Pret. Wajah aku. Ada exhaust guys. Bising ayam. Puas hati jam. Puas. Dia kata puas hati dia dapat exhaust. Tak payah. Kalau laju nanti exhaustnya bunyinya tak kuat. Main suruh tolak macam supaya laju sikit. Tapi kalau basikal ni kalau laju, exhaust dia tak bising. Tolak anjak bising ah. Nampak ni kalau laju dia tak bising. Kanan sikit. Woi, kanan sikit. Mekak je. Okey guys, alhamdulillah selamat sampai di rumah dengan basikal beregsos konon-kononnya lah. Slide. Tak slide. Oi. Habis semua kau langgar. Kau langgar. Mesin welding bapa. Jalan lah. Main ajak jalan. Bapa malas. Bagilah makanan. Cemboy kata break dia tak makan. Bagilah makan mi goreng ke lactican. Bagilah ni jam. Apa namanya tu? Pasembok. Mi pasembok. Pasal lagi ada yang apa beri padu. Okey, nanti kita modify. Jalan-jalan. Tidurlah kat rumah jom. Mana? Okay guys. Cemboy punya basikal dah ada exhaust. Cuma brake dia tak makan. Nanti kita modify. Kita beli dekat Shopee brake baru. Lepas tu kita pasang supaya Cemboy boleh slide. Tapi tahun depan pun tidak beli. Gear tak pasang lagi gear. Gear tak pasang lagi. Pasang lagi bang? Nanti kita modify Nanti. Tak sekarang. Sekarang tak boleh. Rosaklah songkok. Okay guys, rasanya sampai sini sajalah perkongsian Gaban dengan Cemboy tentang exhaust basikal Cem. Nanti kita buat konten lagi pasal basikal. Terima kasih kerana sudi menonton. Assalamualaikum. Bye-bye. Lepas ni bila? Entahlah Cem. Tak ada mood lagi. Jom.